Nabi Muhammad, Rasul junjungan, penyuluh alam sekalian umat. Hadis dan Al-Quran itu pegangan, panduan cara hidup akhir. Nabi Muhammad, Rasul junjungan, penyuluh alam sekalian umat. Hadis dan Al-Quran itu pegangan, panduan cara hidup akhir. Baik budi pekerti, jujur dan amanah. Akhir mulakan harinya cara Rasulullah. Dengan kawan-kawan, akhir nak bercerita. Nabi Muhammad, Rasul junjungan, penyuluh alam sekalian umat. Hadis dan Al-Quran itu pegangan, panduan cara hidup akhir. Hikayat 1001 Kisah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا صدق الله العظيم. Dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Apa yang dimaksudkan dengan ayat surah tadi, Ayah? Boleh Ayah huraikan? Kita sebagai hamba Allah jangan sesekali menyekutuinya dengan berkawan dan meminta pertolongan dari syaitan dan jin. Nanti kita dikira telah mensyirikkan Allah. Apa hukum orang yang syirik tu, Akil? Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka, Ayah. Ayah. Amira, kenapa ni? Amira takut. Amira, janganlah takut. Apa yang nak ditakutkan? Kawan Amira cakap, kalau gelap-gelap ni ada banyak hantu. Hantu raya, hantu susu, hantu karak, hantu Kak Lima, hantu dalam botol kicap pun ada. Banyaknya hantu. Hantu yang dimaksudkan tu sebenarnya adalah syaitan jemaah jin. Kita tak boleh takut dengan syaitan. Berdosa besar hukumnya. Betul kata Umi kamu tu. Abang ada sebuah cerita tentang manusia yang berkawan dengan syaitan. Abang Akil nak bercerita. Kisah ni berlaku pada zaman dahulu kala. Wah, lama tu. Lepas tu? Sabarlah Amira, abang kamu nak bercerita lah tu. Ada seorang pemuda bernama Abu. Dia tinggal dengan ibunya yang sudah tua. Mereka hidup dalam kemiskinan. Abu ni seorang yang sangat pemalas. Hantar ni, apa nak jadilah? Hari-hari bangun lambat. Kerja malas. Asyik nak membuta saja. Cubalah hantar berubah. Allah murka pada orang malas berusaha dan tak nak mengubah nasibnya tau. Sekarang, hantar keluar dan cari rezeki di luar sana. Apa nak jadilah generasi sekarang ni? Baiklah Umi. Oi Abu, baru nak pergi menangkap ikan ke? Mana ada ikan tengah hari macam ni? Banyak ke rezeki yang Abu dapat, abang? Satu ikan pun dia tak dapat sebab dia langsung tak berusaha untuk mendapatkannya. Apalah malangi nasib Ana. Hidup miskin, hina pula tu. Ana ingat Ana tak mau hidup lagi lah di dunia ni. Baik Ana terjun saja ke dalam laut.
Ish, Ana tak boleh buat macam tu. Nanti masuk neraka lagi susah. Siapa pula yang duduk tengah-tengah laut tu? Macam jin aja rupanya. Ada peluang jadi kaya ni. Oi jin. Ha? Manusia? Baik, Ana cabut lari. Tunggu, jangan lari. Siapa berlari? Ana berenanglah. Penatnya. Alahai, semput Ana jadinya. Oh, mana mau lari? Wahai jin. Tolong. Jangan gunting jago Ana. Ana sanggup buat apa saja. Cepat, bagi Ana 3 permintaan macam jin Aladin tu. Oh, Ana bukan jin Aladin lah. Dia sepupu Ana. Ana tak boleh bagi Anta jadi kaya. Tapi, Ana boleh jadikan Anta kuat. Tapi, Anta kena lepaskan Ana dulu. Anta jangan nak menipu Ana. Nanti, teruk Ana kerjakan. Sumpah, Ana tak bohong. Kalau jadi kuat, Ana boleh jadi panglima istana. Lepas tu, kahwin dengan puteri raja. Lepas tu, Ana jadi kaya. Hahaha. Anta telah buat pilihan yang bijak. Anta mahu kuat kan? Tunggu kejap. Nah, cubalah rasa muntah Ana ni. Ana asyik dan vitamin untuk badan dia kuat dan sihat. Rasalah berperisa makanan laut ni. Kalau tak cukup, Ana ada banyak lagi. Sanggup ke dia makan benda kotor tu? Lagi teruk daripada tu pun ada. Ada orang yang sanggup buat perkara-perkara yang kurafat. Macam puja kubur, minum air mandian mayat. Mereka sanggup buat apa saja untuk kesenangan dengan jalan yang mudah. Mereka inilah orang-orang yang syirik kepada Allah. Allah akan melaknati kepada hamba-Nya yang syirik. Marilah makan, mari. Anta nak jadi kuat kan? Betul kan ni? Ana boleh jadi kuat dengan makan muntah Anta ni? Betul. Ana tak bohong. Membohong tu kan berdosa. Makan sampai habis. Barulah Anta jadi betul-betul kuat. Bodohnya manusia ni. Muntah Ana yang kotor tu pun sanggup dimakan. Ana dah berjaya sesatkan seorang lagi manusia. Aduh, peningnya. Rasa nak pingsan. Tambah lagi seorang manusia. Jadi kemah Ana ke neraka. Anta pergi ke mana semalam? Asyik baik ada orang jumpa Anta pengsan kat tepi pantai. Abu. Apa nak jadilah dengan Anta ni? Sudah, pergi kerja sekarang. Abu dah jadi kuat. Tentu dia jadi rajin kan Abang Akil? Tak juga. Dia tetap macam tu. Asyik berangan aja. Aku kaya. Hahaha. Mana datang jerum-jerum ni? Habislah Ana jadi lawan ini. Mana datang jerum-jerum ni? Umi! InsyaAllah, Akil dan rakan-rakan akan kembali selepas pesanan ini. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Ana dah kuat. Betul lah cakap jin tu. Tak sia-sialah aku makan muntah dia yang tak sedap pun. Ambil ni. Ya. Ana dah jadi kuat sekarang. Dari hari ini, nama Ana bukan lagi Abu Si Lemah. Nama Ana sekarang ialah Abu Si Gagah Perkasa. Wah, kuatnya Abu tu kan. Makan muntah pun boleh jadi kuat. Sebenarnya bukan muntah jin itu yang buat dia kuat, tetapi atas izin Allah. Allah mengizinkannya kerana ingin menguji keimanan kita. Wah, kalau macam ni hari-hari rezeki kita, boleh hidup senang kita. Alhamdulillah. Selagi kita berusaha bersungguh-sungguh, insya-Allah adalah rezeki kita. Jeruk naik darat. Apa yang kecoh-kecoh tu? Wah, kuatnya. Hei, mana jugalah si Abu ni? Entah apa nak jadilah dengan anak-anak seorang ni. Umi!
Memang nak kena si Abu ni. Umi! Ha, baru ingat nak balik rumah. Umi, tengok apa Ana bawa balik hari ni. Umi, Abu rasa Ana nak berhijrah ke kota Syah Bandar lah. Ha, Anta nak buat apa kat sana? Anta kat sini pun punyalah pemalas. Macam mana Anta nak bekerja kat sana? Alah, bolehlah Umi. Ana janji Ana akan jadi rajin. Kalau Anta pergi merantau jauh-jauh, siapa pula nak jaga Umi yang dah tua ni? Alah, Umi kan kuat lagi. Nanti bila Ana dah berjaya di sana, Ana akan berikan apa saja yang Umi nak. Tak payahlah, Abu. Takut nanti kamu lupa diri dan tak ambil peduli pasal Umi lagi. Sudahlah, Umi tak izinkan. Tapi Umi... Umi kata tak boleh. Keputusan adalah muktamad. Walaupun ibunya tidak mengizinkannya untuk ke kota, Abu telah nekat untuk lari dari rumah. Aduh, penatnya. Baik aku berehat sebentar. Kalaulah aku dapat bertemu dengan Tuan Putri. Tolonglah! Ha, siapa pula yang minta tolong tengah-tengah padang pasir ni? Rombongan siapa pula tu? Hai, buat apa pula dia orang berkawat tengah-tengah panas ni? Ha, garis tu macam putera raja lah. Alamak, Tuan Putri kena colik rupanya. Macam mana Ana nak selamatkan dia? Ana seorang saja. Mereka ramai. Ana kan kuat. Senang aja nak kalahkan dia orang tu. Inilah peluang Ana nak jadi menantu raja. Ana pulang dari kota. Ana bawa balik putri raja. Puteri raja sangat lawa. Balik Ana bawa jumpa bonda. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oi, Hei, anta siapa ah? Ana lah Wira, pahlawan kota. Oh, anta semua gelakkan Ana ya. Jaga anta semua. Ups. Sekali lagi Ana nampak anta punya muka, Ana kasih maka ini pasir lah. Sekarang anta boleh berambus. Aduh! Wah, hebatnya Anta. Terima kasih kerana menyelamatkan Ana. Tuan Putri tak apa-apa ke? Siapakah gerangan Tuan Hamba? Saya Panglima dari negeri Pasir Berderau. Saya datang mengembara di negeri ini. Hari ini, hari yang mengembirakan Battle kerana Battle telah mengawinkan Puteri Tunggal Battle dengan pemuda yang gagah perkasa, Panglima Daniel. Akhirnya, tercapai juga impianku. Mak dia tak ada sekali ke? Dia langsung tidak menjemput maknya sebab malu nak beritahu dia miskin. Ya Allah, di mana saja anakku berada, kau selamatkanlah dia. Jadikanlah dia di kalangan orang yang berjaya. Apa Ana nak buat ni? Malu Ana, malu. Tak siapa? Ana lah penyelesaian masalah tuanku. Ikan, mari beli. Ikan masin, ikan kering, macam-macam ada. Ikan terubuk, ikan paus. Kanda, mari kita beli ikan. Kanda kan suka makan ikan. Alah, Dinda ni tahu-tahu aja. Abu. Siapa Abu? Cakap jangan sembarang cakap. Ana Panglima Daniel, suami kepada Puteri Kasih Adriana.
Raja Patik ingin beradu kekuatan dengan mempertaruhkan negara sebagai hadiah kemenangan. Makcik, makcik. Ada apa? Kami nampak Abu masa jual ikan kat pasar di kota. Oh, iya ke? Dia dah kahwin, makcik. Kahwin dengan anak raja. Alhamdulillah. Makbul juga dua anak. Berjaya juga dia. Tapi makcik, Tapi apa? dia dah sombong makcik. Dia pukul kami. Makcik tak percaya cakap hantar berdua. Mana nak cari Abu ni? Mat, hantar jaga makcik dulu. Ana mau beli tiket. Abu! 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 Siapa Abu? Ana paling Daniel. Pergi hantar dari sini. Geramnya Ana. Sumpah je dia makcik. Makcik sumpah dia jadi emas ke, intan ke, belian ke. Jangan jadi batu. Ya Allah, ya Tuhanku. Seorang ibu tidak akan tergamak mendoakan sesuatu keburukan kepada anaknya. Tetapi kau tunjukkanlah kekuasaanmu supaya dia kembali ke pangkal jalan. InsyaAllah, Akil dan rakan-rakan akan kembali selepas pesanan ini. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Selamat datang ke Arena Stadium. Saksikan perlawanan hebat antara dua terhebat yang meletakkan negeri sebagai pertaruhan. Di sudut biru datang dari negeri Rimbau Kencana. Dan di sudut merah tak lain tak bukan anak tempatan yang terkenal dengan kegagahannya menumpaskan haiwan ganas di lautan luas di hutan rimba. Musuh mana yang tidak gentar dengan Panglima Daniel? Baiklah, acara seterusnya. Acara yang akan bakal menentukan siapa yang akan memenangi perlawanan ini. Dan sekaligus menjadi pemilik sebuah negeri. Adakah tuanku atau tuanku? Acara seterusnya ialah acara beradu tenaga. Mari kita mulakan. Hai budak mentah. Anta akan anak patah-patahkan tulang. Dan akan tanam anta hidup-hidup. Dan anak akan rampas kembali ratu hatiku. Puteri kasih Adriana. Putera Raja. Cakap jangan sebarang cakap. SMS pun jangan sebarang SMS. Sarang terbuat jangan dijolok. Kalau dijolok dia akan menyengat. Kalau disengat, pajak. Sudah, jangan membuang masa. Berhenti kata mengata. Cepat beradu tenaga. Raja sudah naik murka. 1, 2, mula. Ya! Kenapa badanku lemah? Tidak bertenaga. Oh Tuhan, berikan aku kuasa. Ini dia, kubuk kata mari, rumah kata pergi. Hiya! Umi, ampunkan Abu. Abu dah dosa. Abu tak nak masuk neraka. Syukurlah anda sudah insaf. Ya Allah, selamatkanlah anakku. Lindungilah dia daripada bencana. Berilah ia kekuatan untuk menentang kezaliman pemimpin yang zalim. Alhamdulillah, Ana seperti ada kekuatan. Terima kasih, Umi. Pergilah, Abu. Pergi mana, Umi? Abu tak nak tinggalkan Umi lagi. Pergilah lawan orang tu. Oh, ya! Ya, wah, push, dan adik. Aduh, macam mana boleh kalah ni? Jangan bunuh anak, jangan bunuh anak, jangan! Bunuh dia, Bu. Bunuh dia. Astagfirullahalazim. Apa yang telah kita buat ni? Kita tak sepatutnya bermusuhan sesama sendiri. Ia dilaknat Allah. Na'udzubillah. Betul cakap anta. Ana telah terpedaya dengan syaitan. Janganlah kita bermusuh-musuhan. Alangkah baik kalau kita berbaik-baik sesama sendiri. Maafkan Ana ya. Aduh, bersalaman pula. Misi Ana gagal lah.
Mereka tidak bermusuhan. Lepas tu, apa jadi Abang Akil? Abu telah pun insaf. Tidak lagi menjadi orang yang sombong serta rajin bekerja dan membawa maknya ke istana. Habis, apa terjadi pada syaitan tu? Syaitan tu tetap dengan janjinya pada Allah, iaitu menyesatkan umat manusia sehinggalah ke hari kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni lan yujirani minallahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, katakanlah lagi, sesungguhnya aku tidak sekali-kali akan dapat diberi perlindungan oleh sesiapa pun dari azab Allah jika aku menderhaka kepadanya, dan aku tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya. Surah Al-Jin ayat 22. Amira takut lagi tak? Tak, Amira dah berani. Amira hanya takut dengan Allah je. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak, kita hidup di dunia ini, jangan bersikap sombong. Kalau kita sombong, nanti kita tidak akan disukai kawan-kawan. Kita juga yang rugi. Ingat anak-anak, sehebat mana pun kita, ada lagi hebat, iaitu Allah Ta'ala. Kerana segala yang ada di langit dan di bumi adalah hak miliknya. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. وهو على كل شيء قدير. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Ma'idah ayat 120. Ingat anak-anak, jangan jadi seperti Abu yang makan muntah jin. Sesungguhnya Maha berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'assalamah wa ilal liqa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.